guys. Okay, so kita ada item baru yang baru sampai juga. So item dia ialah set pisau. Set pisau ni lain sikit tau, tak macam biasa punya. Okay, item ni dia didatangkan dalam kotak macam ni. Dan untuk set ni dia bagi 5 unit pisau. Okay, pisau dia macam ni, macam korang tengok dalam gambar ni. Okay, dia ada pisau 8 inci, 8 inci, 8 inci, 5 inci, 3.5 inci. So, pisau-pisau ni dia high quality. Kenapa saya kata high quality? Jom saya review pisau dia. Okay, ni pisau dia. Okay, ni contoh pisau dia. Korang tengok Nampak tak? Susah nak bengkok. Keras ni pisau ni. Apa ni? Corak dia pun cantik kan? Macam ada marble. Semua pisau ni dia corak dia semua pisau ni dia semuanya corak dia marble. Marble. Ni. So kalau korang beli set ni, korang akan dapat 5 set pisau. Okey. Design, dari segi design yang korang nampak ni 3 sahaja tau. Actually dia didatangkan dengan 8 design yang saya tunjuk. Okey, ni design yang ada. Kita ada design elephant. Ni design lain tau. Selain daripada yang depan ni, kita ada elephant, kita ada rabbit, kita ada owl, penguin, ni apa ni? Elephant, flower, swan and pony. Tak silap saya, design yang kita bawa masuk kali ni, kita ambil apa nama ni? Elephant, rabbit, penguin saya rasa macam tak ada. Elephant and swan dengan flower. Rasanya yang 2 design ni kita tak ada stock. Okay, so item-item ni semua available dekat ketiga-tiga cawangan kita. So korang boleh walk in, terus boleh beli. So cuma item ni limited stock tau. Kita tak bawa masuk banyak sebab ini first shipping kita. First shipping ni kita jadikan dia testing dulu. Okay, so macam mana penggunaan dia, mesti saya tunjuk. Okay, ni saya buka satu contoh. Yang ni dia punya holder ni, knife holder ni dia diperbuat daripada akrik. High quality akrik. Tengok cantik. Dia boleh pusing. Dia boleh pusing. So pisau-pisau ni korang boleh susun macam ni. Contoh. Okay, ni contoh tau. Saya tunjuk contoh. Macam salah je. Macam ni lupa. Sekejap. Kurang lah. Mana letak ni? Dia kurang macam ni lah. Lupa dia. Ni pelik ni. Pisau dia. Kurang macam ni lah. Kurang macam ni. So setiap pembelian korang akan dapat 5 jenis pisau. Okay, so semua ni ready stock. Terus dekat korang boleh dapatkan dekat mana-mana kedai kita. Okay guys, okay, thank you, see you next video.